Dalam video kali ini, Carol akan menceritakan dua kisah yang mereka seakan-akan tahu yang mereka akan pergi buat selamanya dan mereka buat satu mesej sebelum mereka pergi. Tapi sebelum kita mulakan, anda kata korang minat dengan konten-konten bercerita macam Carol series ni, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya tidak terlepas dengan video yang akan diupload pada masa akan datang. Dan kalau korang suka video ni, tekanlah butang subscribe guys. Kasih support sikit. Tanpa membuang masa korang semua, let's go. Pada 25 Januari 1998, pasangan yang berasal daripada US yang bernama Tom dan Eileen Lonergan, mereka menaiki sebuah bot di Queensland, Australia. Tom berusia 34 tahun dan isteri dia pula berusia 28 tahun dan mereka berdua sebenarnya baru sahaja habis berkhidmat sebagai sukarelawan di Fiji dan juga Tuvalu untuk membantu orang-orang di sana yang berkaitan dengan education, health, economy, development dan macam-macam lagi. Jadi, selepas 2 tahun berkhidmat sebagai sukarelawan, sudah tiba masanya mereka pulang ke tanah air mereka di US. Akan tetapi, di dalam perjalanan untuk pulang ke US, mereka singgah di Australia kerana mereka berdua adalah scuba divers yang sangat-sangat tegah. Diorang suka gila scuba diving dan di Australia terdapat satu sistem terumbu karang terbesar di dunia, iaitu Great Barrier Reef, dan mereka takkan lepaskan peluang untuk menyelam di sana before balik ke US sebab sebelah aja. So, sebaik sahaja Tom, Eileen dan 24 orang pelancong yang lain menaiki bot, kapten pun membuat kiraan orang yang berada di atas bot, dan apabila kapten yakin yang semua orang dah naik, dia pun terus pusingkan bot dan menuju ke arah laut yang terbentang luas. Selepas bergerak kira-kira sejauh 40 km, kapten pun berhentikan bot dia. Dia bagi tahu kepada semua orang yang ada di atas bot yang di mana mereka semua ni adalah sekumpulan penyelam yang tidak mengenali antara satu sama lain dan kapten pun memberikan arahan kepada mereka yang mereka dah boleh pakai diorang punya peralatan untuk menyelam. So tak cakap banyak, diorang semua termasuk sekali dengan Tom dan juga Eileen, diorang dengan gembira memakai mask, memakai sirip kaki, pakai tangki di belakang, dan apabila semuanya sudah lengkap dipakai, diorang semua diperiksa setiap satu persatu untuk memastikan barang yang dipakai semuanya okey, dan setelah diperiksa maka mereka dibenarkan untuk terjun ke laut. Selepas lebih kurang 1 jam kemudian, para penyelam pun naik semula ke permukaan laut, and then kapten pun menarik mereka semua satu persatu ke atas bot. Dan selepas semua orang berada di atas bot, kapten pun membuat kiraan sekali lagi untuk mengesahkan semua orang sudah berada di atas bot. Dan apabila kapten dah confident, dah yakin yang semua orang dah ada ke atas bot, and then dia pusingkan bot dia dan dia terus menuju ke darat. Akan tetapi guys, pada masa tersebut kapten tersalah kira. Dia atau sesiapa pun yang ada dekat atas bot memang tak sedar langsung akan perkara ni. Okey, tak lama selepas bot meninggalkan kawasan tu, Tom dan Eileen naik ke permukaan. Mereka pandang ke arah sekeliling mereka dan mereka terus tersedar bahawa mereka telah ditinggalkan. Of course, at that time mereka terus panik, tapi kemungkinan diorang macam saling menenangkan each other. Dia macam cakap, jangan risau, bila bot tu dah sampai dekat darat nanti, diorang akan jumpa kita punya dompet dan juga kita punya pasport dan juga barang-barang peribadi kita yang lain yang ada dekat dalam bot tu. Diorang akan tahu yang kita ditinggalkan dan diorang akan datang balik untuk ambil kita nanti. Jadi kemungkinan Tom dan Eileen pada masa tu sangat-sangat yakin yang orang akan datang pick up mereka nanti. Jadi mereka pun just terapung je lah di tengah-tengah lautan yang terbentang luas tu. And dalam pada diorang terapung, tak ada orang yang datang. Benda ni mengambil masa selama 48 jam barulah ada orang yang perasan yang Tom dan Eileen ditinggalkan di tengah laut. Dalam jangka masa 48 jam tu baru ada orang jumpa diorang punya dompet, ada orang jumpa diorang punya pasport, barang peribadi yang lain yang berada di dalam bot. So, selama 48 jam tu Tom dan Eileen berada di dalam keadaan yang terdedah kepada kepanasan yang melampau di tengah-tengah laut yang tengah terbentang luas tu. Air tawar untuk diminum pun tak ada guys. Dan yang paling menakutkan adalah ikan jerung, shark.
Selepas barang mereka dijumpai, operasi pencarian dilakukan secara besar-besaran. And walaupun secara besar-besaran, Tom dan Eileen tetap tidak berjaya untuk ditemui. And sebulan selepas mereka hilang, satu pakaian selam perempuan ditemui terdampar di pantai Australia dan saiz baju tersebut sama macam badan Eileen. And selepas dianalisis oleh pakar, mereka mengatakan bahawa pakaian menyelam yang dijumpai tersebut telah terapung di lautan kira-kira selama sebulan, dan itu menunjukkan bahawa waktunya sepadan dengan masa Tom dan Eileen hilang. Dan selepas 5 bulan kemudian, ada banyak lagi barang-barang menyelam terdampar di pantai Australia, dan di antaranya adalah life jacket yang tertulis nama Tom Lonergan dekat belakangnya, ada tangki udara, ada sirip selam milik Eileen. Akan tetapi di antara banyak-banyak barang yang dijumpai itu, ada satu lagi barang yang agak distressing ketika dijumpai terdampar di tepi pantai, dan itu adalah sebuah papan tulis menyelam kepunyaan Tom dan Eileen, yang di mana dia macam whiteboard kecil yang boleh digunakan di bawah air, dan di papan tersebut tertulis mesej terakhir Lonergan: kepada sesiapa yang boleh bantu kami telah ditinggalkan di Agin Court Reef, tolong bantu kami sebelum kami mati, tolong. Dan di atas mesej tu tertulis tarikh 26 Januari 1998. Jadi sehari selepas mereka ditinggalkan di laut, kita semua dapat tahulah bahawasanya pasangan tu masih hidup sekurang-kurangnya 24 jam. Tapi selepas daripada 24 jam, tak tahu apa yang jadi dekat mereka. Ada yang cakap diorang ni sebenarnya merancang untuk mulakan hidup baru dekat tempat lain, ataupun supaya diorang ni boleh bunuh diri. And ada juga yang cakap diorang ni kena makan dengan ikan jerung. Tapi kebanyakan pakar yang meneliti kes ni, diorang percaya pasangan tersebut mengalami dehydration, dan selepas mengalami dehydration tu, benda tu menyebabkan diorang macam meracau, dan akibat daripada meracau, diorang sanggup tanggalkan peralatan menyelam yang mereka pakai. So dengan tiadanya peralatan menyelam, mereka takkan terapung lama. Jadi pada ketika mereka tak mampu untuk terapung lama tu, pada masa itulah mereka lemah. Tapi apapun teori yang muncul, Tom dan Eileen masih tidak pernah ditemui. Pada tahun 1941, Jepun sangat terkenal kerana cuba untuk melawan kuasa-kuasa besar seperti China, British, Belanda, Soviet Union, termasuk sekali dengan Amerika. Dan serangan yang famous sampai masuk dalam buku teks sejarah kita adalah serangan Jepun ke atas Pearl Harbor pada 7 Disember 1941, iaitu salah satu pangkalan tentera Amerika di Hawaii. So, serangan Jepun ke atas Pearl Harbor ni adalah antara punca utama penjajahan Jepun ke atas tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga 1945. Tapi bukan benda tu yang Kero nak ceritakan sekarang ni. Yang Kero nak ceritakan adalah selepas Jepun attack Pearl Harbor, Jepun pergi attack satu lagi pangkalan tentera Amerika yang berada tak jauh pun daripada Pearl Harbor, dan tempat tu bernama Wake Island. Selepas 2 minggu berperang di Wake Island, Jepun berjaya untuk menawan pulau tersebut. Dan apa yang Jepun buat selepas berjaya menawan pulau tu adalah mereka kumpulkan tentera Amerika yang ada di Wake Island tu, dan mereka hantarkan tentera-tentera yang sudah berada dalam tawanan mereka tu, tentera Amerika tu, diorang hantar ke kamp tawanan perang di Asia. Akan tetapi bukan semua tentera Amerika dihantar ke Asia. Jepun simpan seramai 98 orang tawanan perang untuk kekal di Wake Island sebagai diorang punya tembok pertahanan. Dia macam, weh Amerika, kau nak serang Wake Island kan? Kau berani ke? Aku ada budak kau dekat sini. Jadi dia macam gitulah guys. Jadi selepas beberapa tahun berikutnya, Amerika ada juga hantarkan pasukan tentera untuk bom dekat situ untuk serang di Wake Island. Tapi usaha yang dilakukan Amerika macam tak bersungguh-sungguh lah nak rampas kembali pulau tu daripada Jepun. Just hantar 1-2 bom, okay, dan pusing balik. And then beberapa bulan lagi attack lagi, tapi bukan attack yang kau-kau lah. Namun pada 5 Oktober 1943, Amerika buat keputusan yang diorang memang nak take over Wake Island semula. Diorang nakkan Wake Island tu balik. Dan apa yang mereka buat adalah mereka melancarkan serangan udara secara besar-besaran ke atas pulau tu. Serangan yang dilakukan memang ganas gila, sampai Laksmana Jepun, dia punya general yang berada di Wake Island tu, dia sangat-sangat yakin Amerika confirm akan dapat masuk balik dalam Wake Island ni. Dan disebabkan benda tu, dalam keadaan yang ketakutan, dia pergi arahkan budak-budak dia untuk bawa 98 orang tawanan perang Amerika yang diorang
simpan selama 2 tahun tu, dia arahkan 98 tawanan tu dibawa ke tepi laut untuk dieksekusi ataupun dihukum mati. Jadi budak-budak tentera Jepun tu pun, diorang pun iringilah 98 tawanan tu ke tepi laut, and then tentera Jepun pun tutup mata satu persatu tawanan yang ada dekat situ, dan akhirnya mereka semua ditembak mati. Akan tetapi, dalam keadaan yang tengah huru-hara disebabkan oleh serangan udara oleh Amerika dan juga pelaksanaan hukuman eksekusi yang dilakukan ke atas 98 orang tawanan tu, dalam pada masa tu guys, salah seorang daripada tawanan perang Amerika tak tahu macam mana dia berjaya untuk larikan diri. Dan selepas hukuman selesai dijalankan ke atas 98 orang tawanan Jepun tu, budak-budak Jepun tu terus tinggalkan kawasan dekat tepi laut tu, dan tawanan perang yang seorang ni yang berjaya untuk melarikan diri ni, dia pergi balik ke tempat hukuman mati dijalankan. Dia pergi dekat satu batu besar, dan di batu tersebut dia pergi ukir macam satu memorial untuk kesemua 98 tawanan termasuk diri dia. Dia masukkan diri dia dalam jumlah tu sebab dia sendiri tahu yang dia memang akan kena tangkap balik oleh tentera Jepun. Sebab kawasan tu kecil je, senang untuk dijumpai pada bila-bila masa. Dan memang betul, tawanan yang seorang tu ditangkap semula pada hari yang sama, dan dia terus dieksekusi oleh Laksmana Jepun tu guys. Selepas tamatnya perang, Laksmana Jepun yang mengarahkan hukuman mati tu terus dibicarakan ke atas jenayah perang dan didapati bersalah, and then dia pun dihukum mati. Batu yang dikenali sebagai 98 Rock ni masih boleh dilihat di Wake Island sampai ke hari ni guys. So itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video konsep yang macam gini, korang boleh tekan butang like, and then korang boleh komen dekat bawah, cakap suka Khairul nak lagi video-video macam gini. Okay, nanti Khairul akan buat. Okay, tak nak cakap banyak guys. See you on next video. Assalamualaikum. Bye bye.